Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Pada video kali ini, Min akan menceritakan alur cerita drama Kelas Tahanan Cikgu Hiragi versi Malaysia, episod 13 sehingga episod yang ke-16 untuk bahagian video yang keempat. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Alisha mempunyai data penting berkaitan kegiatan haram Cik Siang. Dia telah diamanahkan supaya menjaga loket itu, seperti Alisha menjaga hati Cik Siang. Semua pelajar mahu dapatkan jam tangan Hiragi. Itu sahaja jalan keluar mereka. Pendek pula menuduh Sofia yang ambil jam tangan tersebut. Tetapi sebenarnya, Amar terlebih awal ambil jam itu dan mengunci mereka semua di dalam kelas. Amar luahkan perasaan sedihnya di atas kepergian Rina, dan dia juga mahukan justice for Rina dapat dicapai. Amar tak jangka Awi tiada dalam kelas itu dan Awi merampas jam tangan Hiragi darinya. Dari perkara ini, ada sebahagian pelajar memihak pada Amar dan sebahagian lagi sebaliknya. Ashraf menyuruh Amar bukakan pintu lantai supaya mereka semua boleh bebaskan yang lain. Nampaknya Amar tahu cara penggunaan jam itu. Bukan setakat pintu lantai, pintu loker juga sudah boleh dibuka. Pendek orang pertama yang ambil telefon bimbit dan menelefon ayahnya. Perkara penting yang dia beritahu adalah semua pelajar masih hidup dan tiada yang mati. Perkara ini melegakan hati ibu bapa masing-masing. Pihak polis merancang untuk menyerbu masuk, tapi Tuan Nasir cuba mencari alasan supaya polis tidak bertindak apa-apa. Sarah sangat gembira melihat orang yang dia sayang masih hidup. Awi cuba buka pintu bawah, tapi berkunci. Carol mengajak mereka semua keluar, tapi mereka berlima seperti tak mahu. Kenapa? Polis dimarahi oleh ibu bapa pelajar kerana lambat bertindak dan mereka bersepakat mahu menyaman polis. Mereka semua heran kenapa mereka berlima tidak mahu keluar dari situ. Ica sangka mereka telah makan nasi kangkang Cikgu Hiragi. Carol menjelaskan apa yang diberitahu oleh mereka berlima. Hiragi lakukan semua itu adalah kerana mahu menyelamatkan mereka semua dari keadaan makin buruk. Hiragi mahu ajar mereka semua tentang pengajaran di atas apa yang jadi dengan Rina. Jika si pelaku tidak sedar dengan kejahatannya, bukan setakat Rina, malah akan ada mangsa baru yang akan terperangkap. Tapi, apa beza si pelaku dengan Cikgu Hiragi? Memandangkan Hiragi sanggup culik pelajar dan bom sekolah. Hiragi sedar umurnya tak panjang kerana penyakit kanser paru-paru. Dia hanya bertahan hidup selama sebulan dua saja. Jika dia didakwa pun, dia akan menutup mata dahulu sebelum hukuman dijalankan. Dia perlu lakukan dengan cara ini supaya Hiragi dapat tumpaskan penjahat yang tidak gentar dengan polis dan kebal dengan tindakan undang-undang. Dalam masa yang sama, misi Hiragi adalah memastikan setiap pelajarnya berubah menjadi insan yang baik. Hiragi nak kita semua sebelum dia mati jaga hati kita untuk jadi baik. Tu je. Kau nak stay sini? Hiragi cakap lepas dia dapat confirmkan dengan Ashraf, Bams yang buat video Rina tu, dia akan fokus dengan Alisha dan seorang lagi student. Siapa lagi seorang tu? Mana Alisha? Alisha teringat kembali di saat pertama kali dia bertemu dengan Cik Siang di kelab penamat gembira. Waktu itu, Alisha sedang memohon kerja. Apabila ditanya umur, Alisha masih tidak layak bekerja di situ, memandangkan dia masih di bawah usia. Cik Siang bertanya, kenapa dia mahu sangat kerja di situ? Alisha menjawab, dengan gaji lumayan, dia boleh membayar yuran pendaftaran untuk dia bekerja sebagai model sebanyak RM2,000. Cik Siang heran dan nampaknya Alisha sudah terpedaya dengan skam. Harap muka cantik, tapi otaknya lembab. Cik Siang boleh tolongnya, tapi dengan syarat dia minta Alisha supaya jadi girlfriendnya. Semenjak itu, Cik Siang selalu datang ke sekolah untuk ambil Alisha. Hai sayang.
I miss you. Agensi model yang recommend kat I tu, dah call I. Kenapa you pandang Rina? Jealous ke? I tak suka dia. Belagak. I nak sangat dia hilang dari sekolah ni. I boleh buat dia hilang. Nak. Semasa di kelab, Cik Siang beritahu pada Alisha bahawa Rina telah mati bunuh diri. Terkejut reaksi Alisha bila mendapat tahu hal itu. Namun dia kesal dan rasa dirinya bersalah kerana membuatkan Rina mati. Tuan Nasir telah arahkan TUTK menyerbu masuk, manakala pelajar Hiragi sedang berbincang mengenai Cik Siang. Adakah Cik Siang boyfriend Alisha? Telefon Hiragi berbunyi dan panggilan itu dari Nasir. Nasir matikan panggilan dan menghantar pesanan ringkas. Dia menyuruh Hiragi korek segala maklumat klien Cik Siang dengan pelajarnya. Ashraf membalas mesej tersebut dan minta gambar Cik Siang. Selepas itu, barulah mereka semua dapat pastikan Cik Siang adalah boyfriend Alisha. Si Umi mengesahkannya kerana sebelum ini dia pernah nampak mereka berdua ketika balik sekolah. Ada antara pelajar yang mahu balik kerana tidak mahu terjebak dengan plan Hiragi, iaitu Yusri, Melissa dan Pendek. Ashraf tetap mahu dapatkan senarai klien tersebut. Telefon Hiragi berbunyi lagi dan mesej beritahu pihak polis sedang menyerbu masuk. Alisha terdesak untuk keluar dari situ kerana dia mahu selamatkan orang yang paling penting dalam hidupnya. Yusri risau jika beasiswanya ditarik balik dan masuk penjara kerana terbabit dengan plan Hiragi. Itu sebab dia mahu keluar dari situ. Ashraf mahu tekan butang bom untuk halang pihak UTK dari masuk. Namun Yusri cuba menghalangnya dan berlakulah pergelutan. Aku tekan Hiragi membuat lintah langsung di akaun media sosialnya dan beritahu tentang orang yang patut bertanggungjawab di atas kematian Rina. Si pelaku adalah di kalangan cikgu sekolah Rajisha. Nasir soal siasat terhadap Cikgu Syed untuk cari siapakah admin pejuang maruah. Antara cikgu yang mungkin suspek yang dicari sama ada pengetua, Cikgu Nora, Cikgu Megat ataupun Cikgu Syed sendiri. Apa yang kita boleh lihat, Syed seperti cuba memburukkan cikgu lain dan dia tidak mahu menjadi sasaran polis.
Hari kelima dan keenam kelas tahanan untuk mencari pejuang maruah. Pihak polis sedaya upaya menyiasat Cik Siang untuk mencari jawapan. Hiragi pula memulakan kelasnya dengan konsep percaya atau tidak percaya. Hiragi bertanya pada pelajarnya, kenapa Alisha backup Cik Siang? Apabila Alisha masuk ke kelas, Hiragi mahu dia menceritakan tentang bapanya. Pada mulanya, Alisha tidak mahu cerita kerana itu merupakan aib keluarganya. Tapi Hiragi tetap juga membuka ceritanya. Tujuannya bagi membuka mata pelajar lain tentang masalah yang melanda Alisha. Cik Siang sebenarnya selamatkan Alisha daripada bapak dia. Sebab bapa aku kaki bapa. Sampai sekarang, aku yang kena sedara untuk ayah aku. Kalau tak, dia tendang aku, dia tumbuk aku. Even guna batang baik, batang menyapu, batang kacang sama aku yang pernah rasa. Setiap pelajar ada kisah kehidupannya sendiri. Ada yang baik dan ada yang buruk. Bapa Liana seorang kaki perempuan. Bapa Awi pula penagih dadah. Bapa Icha pula tinggalkan keluarga kerana malu ada anak yang gemuk. Liana cuba tenangkan Alisha. Di saat itu, Alisha sedar bukan setakat ayahnya saja yang berperangai setan. Kaki pukul dan pemabuk. Ashraf nasihatkan Alisha supaya jangan bergantung hidup dengan Cik Siang lagi. Hiragi membuat foto dia dan pelajarnya. Dia sedang memegang surat khabar nasional, manakala pelajar menghadap papan putih. Surat khabar itu tertulis, guru sekolah jadikan pelajar sebagai tebusan. Apakah sebenarnya plan Hiragi kali ini? Hiragi mendapati ada pelajarnya yang menghantar gambar runtuhan blog di media sosial, dan orang itu adalah Melissa. Siapa yang post gambar ni? Melissa. Cikgu dah kata kan jangan post apa-apa. Kenapa buat juga? Nak banyak followers. Mati ke kalau tak dapat banyak followers? Sorry, cikgu. Hiragi buat perhitungan dengan cikgu lain melalui panggilan telefon antara dia dan cikgu sains. Dia mahukan si pelaku mengaku untuk dapatkan pejuang maruah. Pada jam 8 malam, Hiragi mahukan jawapan. Kalau tidak, dia akan letupkan kelasnya. Megat begitu yakin, Hiragi tidak berani membunuh pelajarnya. Selepas itu, Hiragi mengutip balik telefon bimbit mereka semua. Dia tidak mahu pelajarnya membuat tindakan yang salah. Amar merasakan perkara ini tidak adil jika tiada cikgu yang akan mengaku dan mereka semua pula yang jadi mangsa. Oleh itu, Hiragi sarankan supaya semua pelajarnya juga mencari pejuang maruah. Melissa ambil kesempatan ambil telefon bimbitnya dengan mengikut Hiragi ke bilik seni. Cikgu sains tidak habis menghadap wartawan dan ceritakan tentang jasanya pada SMRI. Nasib pula panas hati melihat gelagatnya. Oleh itu, sains ditahan pihak polis kerana cubaan sebarkan cerita palsu. Rashid soal siasat dengan sains. Sains menceritakan tentang cikgu di sekolahnya yang semakin rosak. Pelajar Hiragi mulakan perbincangan untuk mencari pejuang maruah. Sarah mengesahkan Cikgu Megat adalah admin tersebut kerana kelakuan dan sifat buruk terhadapnya. Nampaknya, kita juga tahu bahawa Sarah juga merupakan pemain squash selain Rina, Carol dan Siume. Dilihat, sikap Megat tidak begitu senonoh. Seolah-olah dia marahkan Sarah kerana tidak membalas cintanya. Dia seperti cemburu Sarah seringkali bersama Adam. Sarah dan Melissa di dalam tandas. Sarah perasan telefon yang dipegang Melissa. Dia mahukan Melissa buat sesuatu untuknya. Kalau tidak, dia akan beritahu pada Cikgu Hiragi. Mereka berdua tidak tahu Cikgu Hiragi sedang perhatikan gerak-gerinya. Yang menjadi persoalan, benarkah Cikgu Megat adalah pejuang maruah? Cikgu dah makan ubat? Hei, cikgu hintai budak perempuan dalam toilet ke? Kamera cuma hala dekat sinki je. Kenapa Melissa pegang phone?
Buat video fake Lina sampai Lina bunuh diri. Iyalah, Cikgu Megat. Masuk kelas, oh tanpa senyum. Mata cikgu tajam macam besi. Tak ada escape dari bilik ni. Mimpi buruk jadi reality. Surat cinta pun kita dah bakar. Jom pisau lepas semua tinggal kenangan. Pensel dan buku jadi saksi. Ini bukan kelas, biasa rumah panggilan. Kita semua duduk dalam barisan. Cikgu hierarki bagi arahan. Kenangan pahit buat kita kuat dalam kelas tahanan. Semangat terpahat. Itu kelas bertukar jadi gym. Sampai bila tiada jawapan. Langit biru jadi pengharapan. Esok lusa mungkin impian kita. Keringat mengalir atas kertas. Menulis harapan dalam diam. Dalam tahanan kita belajar erti sebenar hadapi badai. Kita semua duduk dalam barisan. Cikgu hierarki bagi arahan. Kenangan pahit buat kita kuat dalam kelas tahanan. Semangat terpahat. Itu kelas bertukar jadi gym. Sampai bila tiada jawapan. Langit biru jadi pengharapan. Esok lusa mungkin impian kita terbahar. Keringat mengalir atas kertas. Menulis harapan dalam diam. Dalam tahanan kita belajar erti sebenar hadapi badai. Keringat mengalir atas kertas. Menulis. Sarah mendesak Melissa untuk rakamkan video pengakuannya tentang apa Cikgu Megat pernah lakukan padanya sebelum ni. Pada mulanya, Melissa berat hati mau ikut katanya kerana tuduhan pedo pada Megat amat berat sekali. Dan dia risau jika netizen kecam Megat hingga mentalnya koyak. Boleh juga menuju depression dan bunuh diri. Sarah memberi keyakinan padanya jika Melissa postkan video itu, video tersebut akan viral dan Melissa akan mendapat berjuta followers. Melissa juga akan mendapat sponsor dari pelbagai jenama terkenal untuk mendapat keuntungan. Maka Melissa setuju untuk ikut rancangan Sarah. Sofia rasa yakin Cikgu Hiragi sudah tahu siapakah pejuang maruah. Tapi, kenapa jalan kekerasan juga yang Hiragi pilih? Apa yang Hiragi boleh jelaskan? Dia berharap sangat kebodohan orang jahat tidak melekat pada Sofia. Sofia masih muda. Satu hari, mungkin dia akan faham dan lalui jalan itu. Sofia memakai cermin mata Hiragi dan dia katakan yang dia percayakan cikgu. Apakah maksudnya? Paji menunjukkan satu video netizen tentang Hiragi pada Inspektor Rashid yang baru saja selesai solat. Tuan, ada info baru ni Tuan. Kau dah solat belum? Belum. Kejap lagi lah. Ni lagi penting ni Tuhan. Lagi penting daripada Tuhan. Baiklah, saya pergi ambil wuduk, lepas tu saya solat. Tapi Tuan kena tengok video ni dulu. Netizen ramai tanya I pasal cikgu bom sekolah tu. I malas nak ambil pot lah. Tapi PM I baru beritahu. Rupanya cikgu tu, cikgu apa, Hiragi, cikgu Hairan, cikgu apa. Tak apalah nama dia. Pernah kerja jadi starman drama I. Dulu baik je, solat tak tinggal, hormat orang. Tapi sekarang tak tahulah baik ke jahat ke. I tak nak judge lah. Selepas mendengar keterangan dari Encik Mai, barulah mereka berdua sedar yang Osman itu penipu. Hiragi pernah bekerja di bawah Mai sebagai stuntman dan diuruskan oleh Osman suatu ketika dulu. Kini, Hiragi diuruskan dengan orang bernama Taufik. Siapakah Taufik? Hiragi telah masuk semula ke kelas dan nampaknya semua pelajar telah pun berbincang untuk cari siapa pejuang maruah.
Mereka semua bersepakat bahawa Cikgu Megat merupakan orangnya. Hiragi bertanya balik, kenapa Cikgu Megat? Sarah menyatakan tentang sexual harassment Cikgu Megat terhadapnya. Penny persoalkan tentang sexual harassment jika Cikgu Megat tidak pernah sentuh Sarah. Hiragi pun menjelaskan sexual harassment mempunyai banyak cara dan ia bukan setakat pegang atau raba saja, tapi dalam kata-kata juga yang berunsur lecah. Sarah jelaskan lagi, tindakan Megat membuang dia dari pemain squash sangat keji hanya kerana semata-mata dia bercinta dengan Adam. Kalau boleh, Megat mahu Sarah bercinta dengan dirinya seorang saja. Bukan setakat dia, malah Rina juga telah menjadi mangsa Cikgu Megat. Cinta yang tak terbalas membuatkan Rina telah difitnah, ambil dadah dalam sukan squash. Tuduhan yang sangat berat. Pelajar lain percaya apa yang dikatakan Sarah. Siume begitu yakin dengan coachnya yang kebelakangan ini sikapnya sangat pelik. Hiragi ucapkan tahniah kerana video pengakuan Sarah tentang Cikgu Megat telah pun viral. Ashraf dan Liana marahkan Sarah kerana post video itu. Jessica pula tertanya mana Sarah dapat phone untuk rekod video tersebut. Antara komen netizen yang ada pada video itu adalah, Cikgu yang terlibat buat video fake Rina, Cikgu Megat. Hal dah kau pergi pos. Kita discuss sama-sama ke apa benda ni? Seramnya baca komen netizen. Ada yang cakap Cikgu Megat pedofil, ada yang cakap Cikgu Megat rogol anak dia sendiri. Ada juga cakap yang Cikgu Megat ni lacurkan bini dia. Cikgu pun saling tuduh-menuduh siapa punya angkara. Nasir heran, kenapa Cikgu Said boleh keluar penjara? Said menjawab, Rashid yang lepaskan dia. Selepas itu, mereka terima panggilan dari Hiragi. Hiragi menyuruh Sarah bersemuka dengan Cikgu Megat, perjelaskan isu yang melanda. Akhirnya, Sarah telah mendapat jawapan bahawa Cikgu Megat sama sekali tak bersalah. Ada sebab kenapa dia berkata begitu pada Sarah. Dia buat begitu supaya Sarah segera keluar dari pemain squash. Penyakit jantung Sarah yang membuatkan dia tidak boleh bersukan lagi. Jika Sarah teruskan, boleh mengakibatkan kematian. Megat tahu Sarah sangat sayangkan sukan squash. Dia sanggup mati jika tinggalkannya. Jika penyakit ini diketahui Sarah, sudah semestinya dia akan berdegil dan mahu teruskan juga sukan yang betul-betul dia minati. Itulah alasan bodoh yang Megat boleh bagi supaya Sarah berhenti main squash. Carol dan Siume cuba tenangkan coach. Sarah rasa bersalah kerana memburukkan Cikgu Megat dan dia merayu pada Hiragi supaya bersihkan namanya. Sebenarnya, video itu masih belum dipost. Hiragi berjaya menghalang Melissa dari berbuat demikian. Hiragi ada tunjukkan gambar Sarah dan Melissa sedang berpelukan dalam tandas. Dia beritahu gambar tersebut sudah dipost dan disertakan tajuk clickbait sensasi yang menjadi perhatian ramai. Melissa takut maruahnya akan tercalar dan followers media sosialnya akan hilang begitu saja. Liana dan Ashraf cuba pertahankan Melissa dengan apa yang Hiragi cuba lakukan. Asal buat dia macam tu? Video Sarah tu kan tak post. Tak ada apa yang jadi kat Megat kan? Tak sempat post sebab cikgu halang. Kalau cikgu tak halang, Habis lah I kalau orang ingat I lesbo. Semua unfollow I. jangan risau Melissa. Sebab dah tak ada siapa peduli pasal awak. Kenapa? Sebab awak dah mati, Melissa. Masanya sudah tiba untuk Hiragi mendapatkan jawapan siapa pejuang maruah dengan menjadikan pelajarnya sebagai mangsa bom. Pengetua dan cikgu sangat gelabah dan tak tentu arah memikirkan nasib pelajar. Letupan telah pun berlaku, tapi nampaknya letupan itu bukan dari blog pelajar Hiragi. Pihak polis dan cikgu berasa lega. Hiragi katakan hanya hiburan semata-mata dan dia pun ketawa. Semua pelajar merasakan kena prank oleh Hiragi. Berkaitan dengan perkara percaya dan tidak percaya, perkara ini dijelaskan oleh Sofia. Kejam gila cikgu, kita orang macam ni. Tak, cikgu sebenarnya dah bagi kita clue. Betul atau bohong,
Kalau cikgu pakai cermin mata, kita kena percaya dia sebab apa dia cakap betul. Jadi kalau dia tak pakai cermin mata, kita tak percaya sebab dia bohong. Sebab tu dia tak pakai cermin mata masa nak letupkan kita tadi. Pihak polis berjumpa Taufik di sebuah lokasi rahsia. Lokasi pembuatan bom. Inspektor Rashid dan Pajir mulakan soal siasat. Antara maklumat yang diperolehi berkaitan hubungan antara Hiragi, Osman dan Aisyah. Hiragi merupakan pakar bom dan dia adalah anak murid Osman yang merupakan bekas pegawai tinggi unit pemusnah bom ATM. Di waktu Hiragi sakit, Tuan Osman yang bertanggungjawab menjaganya. Berkaitan dengan hubungan Hiragi dan Aisyah, sebenarnya Hiragi yang mahu lepaskan Aisyah kerana dia tidak mahu Aisyah menjanda awal disebabkan penyakit kansernya, tapi ditentang oleh Osman. Antara perkara yang ditekankan, Hiragi sebenarnya sangat baik orangnya dan pihak polis sudah salah menilai dengannya. Kesimpulan yang dibuat Rashid, Hiragi dan Osman berkomplot. Tepat masanya, Hiragi memberitahu siapa pejuang maruah. Satu persatu Hiragi menyebutnya, sehinggalah nama Cikgu Said mula menaik. Hari ke-7 kelas tahanan. Footage video antara Rina dan Cikgu Said masuk ke hotel mula tersebar. Pihak wartawan pula mencari kebenaran. Adakah benar Said sering bermaksiat? Cikgu Said berani bersumpah bahawa semua hidup dia tak pernah sesekali dia bermaksiat. Dengan rezeki dia yang limpah ruah, dia yakin Tuhan akan selalu melindungi hamba-Nya ke jalan yang benar. Pelajar Hiragi, pihak sekolah dan netizen perhati saja lintang langsung Said yang mengundang pelbagai rasa. Rasa gembira, marah dan menyampah pun ada. Hiragi sedang melihat video-video yang boleh dijadikan sebagai bukti bagi mendakwa orang yang ternyata bersalah. Hiragi menyatakan kenyataan Said sebagai satu tanda istiraj. Kesenangan dan kemewahan sentiasa mengalir walaupun melakukan dosa sekalipun. Hiragi akan pastikan dia akan berjaya buka topik Said supaya dia boleh berhenti kerja jahatnya. Biar semua orang nampak muka sebenarnya. Hiragi menelefon Said dan dia menyuruh Said mengaku segala dosa-dosanya sebelum pukul 8 malam nanti. Kalau tidak, Hiragi akan bongkarkan perkara yang paling penting dalam hidupnya. Said semakin tertekan dan dibuktikan kebenaran dengan sumpah atas Al-Quran. Hiragi ada tunjukkan video yang sudah viral itu pada belajarnya. Majoriti berkata, lelaki dalam video itu adalah Cikgu Said. Yusri dan Ica pula pertahankan Cikgu Said kerana mereka berdua yakin Said baik orangnya kerana dia selalu membantu ramai pelajar untuk mendapatkan beasiswa. Mereka berdua adalah senarai pemilihan Said. Yusri dan Ica risau. Jika benar Cikgu Said didapati bersalah, maka terkubur harapan pelajar-pelajar miskin tegak yang mahukan masa depan yang lebih cerah. Kalau ikutkan, Yusri dan Ica adalah pemain tenis sekolah. Inspektor Rashid pula akhirnya telah mendapat jawapan, iaitu motif Hiragi. Yusri merancang untuk tumpaskan Hiragi dengan minta bantuan pendek dan Nawi. Di waktu Alisha dan Sarah minta makan malam, waktu inilah mereka bertiga merempur masuk. Mujur pelajar lain dapat menghalang. Woi! Kau buat apa ni bodoh? Asal kau make up dia? Woi! Kau tunggu je ada siswa lain. Gelabah nak mampus. Gelabah? Kau yang senang nak dapat beasiswa? Aku dengan Yus, belajar lembab, family tak ada duit. Kalau tak ada beasiswa sukan tu, kita orang tak boleh nak sambung belajar. Polis netizen telah buktikan kasut yang dipakai lelaki dalam video itu adalah sama dengan kasut yang dipakai oleh Cikgu Said. Kasut yang bernilai RM3,000. Said pula menjawab, bukan dia saja dalam Malaysia pakai kasut bernilai RM3,000 itu. Kemudian, dia berjumpa Hiragi di sebuah tempat dan dilihat seperti stok. Tujuan Hiragi berjumpa dengannya adalah untuk perangkap Said
supaya kejahatan beliau dapat dibongkarkan. Dengan tahap gaji cikgu sekolah, tidak mungkin Said mampu ada kereta Mercedes, driver dan duduk di rumah golongan T20. Dengan cara mengambil komisen lumayan melalui pendaftaran pelajar ke universiti swasta, tidak mustahil Cikgu Said mampu hidup yang serba mewah. Apabila Said sudah masuk perangkap, maka berjaya rancangan Hiragi. Bukan aku. Aku patut jumpa Rina sebab video fake tu. And dia tahu video tu aku yang buat. Jadi sekarang ni kau nak bagi tahu aku yang engkau mengaku yang kau buat video fake Rina? Yes, kerja aku. Assalamualaikum semua warga Malaysia. Said lah mastermind yang buat video fake Rina yang jadi punca sampai Rina bunuh diri. Maka semua orang sudah tahu temelang Cikgu Said. Yusri dan Ica sudah semestinya kecewa dengan cikgu harapannya. Hiragi acukan pistol ke arah Said dan sebentar kemudian Nasir dan pasukan UTK menyerbu masuk. Hiragi undurkan diri dan Nasir bersemuka dengan Said. Sebiji penumbuk hinggap ke mukanya. Sofia memberi nasihat pada Yusri supaya jangan mengharapkan Said untuk mendapatkan beasiswa. Ashraf pula memberi kesedaran padanya. Yusri tiada langsung bakat dalam sukan tenis. Dia mendapat wakil sekolah pun oleh kerana kenangkan ayah Yusri yang merupakan bekas pemain tenis kebangsaan. Yusri dan Ica mengalir air mata mengenangkan nasib. Said pun telah ditahan pihak polis. Inspektor Rashid pula ucapkan tahniah pada Tuan Nasir dengan nada menyindir. Dia tahu Nasir kerjasama dengan Hiragi. Jika Said telah ditahan, maka perkara ini telah pun selesai. Nampaknya, para pelajar masih belum dibenarkan pulang kerana Hiragi sedang merancang ke topik terakhir, iaitu topeng netizen. Dengan mengejutkan, tiba-tiba Hiragi mendapat panggilan dari Aisyah. Assalamualaikum. Aisyah. Berhenti buat semua benda ni. Kalau awak masih sayangkan saya,